20 km sejam. Memang bangang orang panggil. Betul tak? Sebab tu bila depa duk tanya pendapat macam mana kita nak lawan, dia sebenarnya macam ni. Kita lawan apa dia? Parti dengan parti. Betul tak? Bila parti dengan parti ni, dia ada kepala-kepala parti. Maksud kata, sekarang ni kita nak memahamkan orang. Zaman PAS dengan DAP dan bezanya zaman UMNO dengan DAP. Bila masa zaman PAS dengan DAP, Mak Sabu sendiri ada sebut agree to disagree. Takkan benda macam ni pun tak erti nak jawab. Kan? Kita cuma cerita kan. Video tu ada. Boleh tengok tu. Mak Sabu sendiri dengan bangganya dia mengatakan agree to disagree. Sebab itulah berhentinya benda ni. Maksud kata PAS ada stand. PAS ada stand dia. Tapi beza pula dengan UMNO. Apa yang jadi di Perak sendiri pun, hampa tengoklah apa jadi. Ada tak UMNO dia ni kan? Dia tak ada. Tak ada. Sampai NGO main duk bincang pasal tanah apa semua ni, semua pekat. Tutup mulut dengan penuh tenang dan tanpa ada perasaan. Jadi bila mai pilihan raya, depa ni mai. Begitu juga dengan kita. Bila kita nak lawan dengan anjing-anjing DAP ni, sebenarnya kita tak perlu lawan teruk-teruk dengan pok-pok ni. Sebab bukan level kita. Cuba hampa tengok, ada tak baru-baru pemimpin-pemimpin daripada DAP, mereka duk buat live, buat penerangan. Tak ada. Mereka lepas ni anjing-anjing yang duk kena ikat tengkok ni, kenan-kenan DAP ni saja untuk buat penerangan yang salah pada kita. Nampak tak? So, kita tak payah lawan ke anjing ni. Mereka anjing kena ikat tengkok, tambat di tepi pagar. Kita lalu tepi pagar. Tengok-tengok anjing salah. Wow. Yang pergi lari sampai 120 km sejam tu buat apa gila? Tak payah lari, anjing kena tambah. Kalaulah anjing tu tak kena tambah sekalipun, ketui batu, ranting kayu pun, kalau hang tibai tengah belakang anjing tu, hang tengok dia bunyi tu, 4-5 lorong boleh dengar. Nyaring aja dia tarik. Dalam proses politik ni, kita lawan dengan orang politik tu. Kita buktikan pembohongan dia. Kita buktikan dia tak bela pun. Hak tu yang penting. Tak usah duk layan dah pok-pok ni. Pok-pok ni anjing ni, dia nak selak kain ke? Dia nak selak baju ke? Dia nak selak apa? Tak penting. Yang penting tuan dia tu. Hang tutuh bagi duduk. Anjing ni tak makan dah lah. Bukan setakat tulang tak makan. Pakai makan angin dah lah. Lama-lama mampu anjing ni. Tu cara lawan dalam politik. Kalau kita duk pergi tutuh anjing, tuan duk makan nasi, relax. Makan spaghetti, makan fish and chip. Yang kita pula duk lawan dengan anjing, lalah kali kita yang nak kena menjawab dengan polis. Sebab tu syok tengok. Macam Sufi Kamari, macam Tam Jebat, Mamu siap kiri. Depa ni tutuh hak atas tu. Depa tutuh hak atas, anjing bawah mengelupa. Pasal apa? Kalau hak atas tu mampu, pok-pok anjing ni bukan kata tulang tak boleh makan. Berapa hari piak apa? Sewa rumah, sewa kereta lah apa semua mak nenek. Ya kan? Anjing-anjing ni cuma mengharapkan makan minum mereka daripada tuan ya. Tuan tak payment, no choice lah. Go to die. Lawan dia lagu tu. Jangan duk pulun dah dengan kenan-kenan ni. Kenan-kenan ni tak ada makna pun. Hampir cerita dekat orang-orang apa ni, untuk yang ni start pada hari ni lawan dengan atas. Keluarkan statement mereka. Sebab mereka yang bercakap. Parlimen bersidang, rakam. Buat kita ni orang PAS ada 1 juta lebih, 200,000 post benda yang sama. Biar pergi 10 like pun kan, 200,000 post benda yang sama, 200,000 orang. Satu Malaysia akan dapat maklumat.
termasuk Sabah Sarawak pun akan dapat maklumat. Tu penting. Orang kata gerak kerja dalam jemaah ni. Kalau duk pasan kata padu power, nak lawan dengan mereka macam tu saja. Takkan level kita lawan dengan jin. Yang gila kita ni manusia. Kita ada maruah kita. Agama sebagai jalan flow menjadi perundangan untuk kita ni nak buat apa-apa pun. Tiba-tiba anjing salak pergi lari 120 km sejam. Memang bangang orang panggil. Dia tak? Tak payah duk layan anjing ni. Mampu happy kat mereka. Mereka nak menyalak lagu mana pun. Kita tutup hak yang Tuan kan. Tuan yang memberi makan. Faham tak gila?